saya boleh katakan yang paling bagus dan murah lah. Tapi cuma bentuk dia tak semua motor boleh kena. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Yamaha MT-07. Okey, so customer ni dia punya plan ikutkan dia nak balik Kelantan. Okey, so dia dah pernah pergi ke Johor dengan lampu yang dia ada ni tak berapa terang. Jadi dia minta kat saya untuk pasang spotlight yang jenis baik. Okey, jadi saya rekomenkan yang jenis baik, sedang-sedang lah harga dia kan. Saya bukan nak mengenakan orang pun. Okey, so saya rekomenkan dia brand Motowolf ya. Okey, saya rekomenkan dia brand Motowolf. Okey, yang MDL 5006. Okey, so macam ni keadaan dia. Okey, satu dia malam tadi untuk nampak kan Toyota Kawasaki tu dia pakai feature iX80. Okey, malam tadi customer tu dia nak tengok apa beza yang saya rekomenkan ni sebelum ni kat dia. Okey, kita dah banding kat depan sana. Dia lebih kurang sama, tapi dia ada kelebihan lah. Yang ni ada kelebihan, X80 tu ada kelebihan. Okey, so untuk ni, untuk Motowolf MDL 5006 ni, dia ada 70 watt nampak Okey, so kalau 70 watt dekat sini 35, dekat sini 35. So nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight Motowolf MDL 5006 ni dekat Yamaha MT-07 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight Motowolf MDL 5006 dekat Yamaha MT-07 ni. Okey, so seperti yang anda nampak, saya letak dekat kawasan slider ni so ini je paling cun. Tapi kalau dia ada crash bar, kita akan letak kat crash bar lah. Tapi kita letakkan dekat slider ni. Okey, so MDL 5006 Motowolf ni dia adalah antara paling tinggi dan dia adalah paling bagus dan yang murah dalam kategori dia ni. Dia ada MDL 5004, 5001 tak silap ada. Ada yang famous 5004 dengan 5006. Okey, 500 ni 5006 ni adalah yang paling tinggi sekali lah. Okey, untuk Motowolf ni saya terangkan sikit. Dia adalah spotlight paling bagus dan paling murah lah, yang paling berkualiti lah. So kalau kata ada yang kata mahal, terpulang lah. Mungkin yang kata mahal ni biasa tengok spotlight ni harga RM20, RM40 kan. Yang tu biasa punya bang. Itu bukan biasa, itu cikai punya. Senang cerita tu cikai punya. Okey, tapi untuk kategori macam ni, mana kotak dia tadi? Macam anda lihat kat kotak ni. Okey, kalau brand-brand yang bagus ni, contohnya Motowolf ni, dia ada tulis 70 watt ni kan. Okey, macam saya bagi tahu 35 watt, 35 watt. Okey, dia bukan 70. Kalau 70 padu dia punya spotlight dia tinggi. Okey. So kalau kata nak yang baik sikit boleh cari feature eye. Okey, yang itu yang watt dia tinggi lah. Tapi kalau abang nak yang Motowolf yang apa orang kata, kalau Motowolf nak yang watt dia tinggi boleh. Tapi sediakan modal lah. Tak silap saya ada yang sampai 800, 1000, 1008 pun ada. Okey, sebab lagi tinggi watt dia, lagi padu lah dia punya spotlight. Okey, so untuk spotlight ni aluminium tau. Dia serap haba. Okey, spotlight ni panas. Okey, kat sini memang panas bila kita pakai. Okey, cara penggunaan ni pun saya ajar dekat customer macam mana. Okey, so saya tak nak panjang-panjang, kita tunjukkan spotlight ni dekat MT-07 ni. Okey, macam biasa switch dia kita letakkan dekat sini. Okey, tapi untuk MDL 5006 ni dia ada mode auto. Okey, contoh dia auto ni kita tekan ni kan, dia hijau tau. Okey, so bila dia hijau, okey saya tunjukkan sikit anda nampak spotlight aja saya off. Okey, bila saya tekan ni dia hijau. Okey, spotlight tu hidup Okey, jadi yang jenis tak nak fikir pasal spotlight ni, kita tengok saya suluh pakai ni handphone. Bila dia dapatkan cahaya, okey nampak dia padam dia padam sendiri. Okey, bila saya tarik handphone dia hidup. Okey, itu kelebihan untuk 5006. Okey, dia ada auto spotlight. Dia ada sensor lah. Okey, so spotlight kita switch kita letakkan dekat sini. Okey, spotlight dekat sini dan sini. Okey, so saya tunjukkan daripada cara tegak. Okey, saya tunjukkan dekat depan ni lah. Okey, so siapa yang datang malam, saya akan terus adjustkan. Okey, lagi senang. Kalau yang datang siang tu saya cuba adjust, saya cuba dapatkan yang paling bagus lah. Tapi kalau siang ni lebih cantik lah. Okey, kita matikan tadi. Okey, tadi katalah auto, kita matikan, dia tak ada lampu hijau. Okey, so bila kita tekan satu kali, dia jadi kuning. Bila kita tekan kali kedua, dia jadi putih. Okey, kali ketiga untuk single mode dia ada putih dan kuning.
Nampak ah? Okey, so saya buat sekali lagi. Kuning, putih, putih, kuning. Okey, so dia ada flasher mode dia ada flasher klip-klip ni Okey, dia banyak mode. So ini saya dah cuba adjust paling bagus dengan mata. Tapi kalau customer tak puas hati, dia boleh adjust sendiri tapi kalau kata kita tertinggi sangat, dia silau Okey, so MDL 506 ni sebab dia bulat dan dia kecil sikit. Okey, so kalau kata macam motor GS ke apa, tak sesuai sebab dia kecil sangat. Tapi untuk jadikan spotlight kedua, dia sesuai. GS dia first dia kena pakai bulat besar. Bulat kecil boleh pakai kedua. Okey, so itu saja untuk Yamaha MT 507 ni. Spotlight MDL 5006. Untuk spotlight MDL 5006 ni. Okey, so ini adalah gambaran daripada depan. Okey. Okey, ini adalah daripada jenis flash dia. Okey, so itu saja untuk Yamaha MT 507 ni. So kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori berkaitan elektrikal, boleh terus call ataupun WhatsApp saya. Macam biasa saya beritahu, pemasangan dengan saya tiada pemotongan wayar dan tidak curi karen. Okey, so kalau kata macam pasang 1-2 aksesori, customer boleh tunggu dekat kerusi ni. Okey, sambil tu boleh tengok saya pasang dan bertanya apa nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Okey, so itu saja. Okey, so jangan lupa kontak saya dekat nombor yang tertera. Okey, ciao.